Semua orang nak jadi juara dan semua founder nak ada sales 1 juta. Tapi kenapa tak semua capai apa benda yang kita hajati? Sebab target cuma destinasi. Kita kena faham bahawa semua orang ada visi dan visi itu hanyalah sebagai destinasi. So nak capai destinasi itu kena ada satu vehicle yang boleh bawa kita sampai ke situ. Dan vehicle ni yang ramai orang buat tak jadi. Bukan buat tak jadi, tapi mereka pilih vehicle yang salah menyebabkan mereka tak sampai ke destinasi ataupun sampai lambat. Dan siapa yang pilih vehicle yang tepat boleh menjadikan mereka capai ke destinasi dengan lebih cepat. So syarikat yang menang adalah syarikat yang pecahkan sasaran mereka jadi satu sistem. Berapa mereka kena target lead sehari, berapa banyak nak kena follow up, berapa closing mereka, berapa angka hujung yang belum mereka capai. So angka-angka ni yang boleh menyebabkan satu founder akan capai destinasi mereka ke tak. Dan sistem ni adalah vehicle yang diperlukan owner business untuk capai destinasi. So soalan sekarang ni bukannya target kita apa, tapi soalan sebenarnya paling penting adalah apa yang kita kena buat untuk capai target yang kita nak.